Zack. Ya. Nak tanyalah. Macam mana kehidupan Zack sebagai seorang trader saham ni? Kehidupan saya okey, kalau nak ikutkan macam hari Isnin macam gini, biasanya saya mulakan hari, kita akan tengok market lah kan. Kalau macam hari ni, kalau kita tengok sentimen agak cantik, okey, jadi waktu ni ataupun waktu lewat sikit tengah hari, kita akan carilah counter-counter yang berpotensi yang boleh membuat kenaikan short term trading. Jadi kalau nak digambarkan, saya punya life as a trader is very simple, tetapi menenangkanlah, di mana waktu saya yang uruskan, masa saya yang uruskan. Cumanya daripada segi cabarannya, bila kita nak trade saham tapi tiada saham yang berpotensi, akibat daripada sentimen yang negatif. Tapi kalau kita dapat lihat seminggu dua ni, sentimen semakin positif, jadi bolehlah kita membuat profit di pasaran saham. Alhamdulillah.